Okey, kita boleh tambah. Okey, kita boleh tambah air mineral. Okey, kita nak balik ke hotel semula. Yang jadi semalam kita tambah. tak dapat beli. Yang semalam kita tak dapat beli sebabnya kita kena catur duit. Kita tak sempat nak tukar semalam. So kita nak pergi tangkap apa yang kita boleh beli hari ni. Yes. Dalam episod kali ini, kami akan bawa anda ke 7-Eleven di Hat Yai, Thailand. Kita akan lihat apa perbezaannya dengan 7-Eleven di Malaysia. Okey, sekarang kita kat dalam 7-Eleven. Macam biasalah ya, Thailand ni berlambak 7-Eleven dia. Pergi selangkah ada 7-Eleven, pergi selangkah ada 7-Eleven. Okey, so kita dah settle tadi makan dekat dimsum sebelah 7-Eleven saja. Kita nak tapau sikit lah makanan yang ada kat sini yang halal. Orang kita nak pusing-pusing tengok banyak orang kita kat sini. Alhamdulillah. Okey, yang adalah serba sedikit lah. Air dia. Itu dia. Ni bahagian chips lah. Okey, kita boleh tambah. Okey, kita boleh tambah air mineral. Okey, kita nak balik ke hotel semula. Yang jadi semalam kita kita tak dapat beli. Yang semalam kita tak dapat beli sebabnya kita kena catur duit. Kita tak sempat nak tukar semalam. So kita nak pergi tangkap apa yang kita boleh beli hari ni. Yes. So jom kita tengok dulu. Dia nak beli air dulu ya? Tak apa, tak pergi last. Last. Okey, kita nak pusing-pusing jap. Kita macam banyak je. Okey, so Daddy bersama raganya. Okey, Zahir tunjuk. Okay, sambil kita nak tunggu Grab ni, kita nak beli buah sekejap. Dia ada macam-macam, dia ada jeruk. Lepas tu ada buah-buahan fresh. Oh dia.
บอกวันนี้นึงพี่ watermelon, tepi บอก kai อัน tu. นี้ค่ะ Oh, ปิด dia ไป apa? เลย Jambu tu. Jambuai. Jambu Jambu merah. batu. Jambu merah tu. Oh, jambuai lah. Merah ni. Macam. แล้วไหนไม่รู้นี่ก็ดิ Dia ambil dua. Dia satu set kot. Okey. เอาแล้วค่ะ Melon. Hmm? Melon. Okey. Ya. Ya. Watermelon. Nak watermelon. Watermelon. Ya. Nak tengok dia potong. Excuse me. Take care my stuff. Take care my stuff, please. Sertiban. 30 baht. Oh, watermelon. Watermelon and melon. Okay. Senang. Potong dalam plastik je. Tengok. Hygienic pun hygienic. Masama. Macam? Yes. Sertiban. Ni. Tambah. Wah. Ini Ah. Wah. 90 baht. 90 baht. Okay, thank you. Okey ni ini. Saya cari yang fish burger tapi tak ada dah out of stock. So yang ni pun jadilah, tinggal satu pun. Yang ni donut cake untuk saya yang craving benda-benda manis ni sekejap lagi. Halal. Ni husband punya tom yum
tom yum shrimp flavor halal kat sini. Yang ni pula jelly anak dia pun nak teringin halal, great flavor. Halls. Yang shock dia ni pun halal. Dia kecil je sini. Tak nak tunjuk dekat-dekat kita nampak. So tanda halal kecil tight ni. Okey. Lepas tu kita ada beli jugalah, saya beli deodorant sikit comel ni. Lepas tu ni macam Yoko lah, relief muscle pain. Okey. Dan juga kita ada ni hair gel, ni lychee drink, ni air kosong mineral. Lepas tu yang bestnya kita beli brand Lays lah, local punya Lays lah. Yang ni extra barbecue, dia ada halal punya sini logo kat sini. Dan lagi satu Lays juga, ni brand sour cream onion halal. Satu saya nak beritahu, tak semua yang sama macam ni tu halal. So you all kena tengok, sebabnya ni masa kami beli yang first 7-Eleven yang kita singgah ada tanda halal. Lepas tu kita pergi pula yang sebelah Cabura tu, benda yang sama, tengok tak ada tanda halal, jenuh cari. Dan kita kena tanya jugalah dekat kaunter, okey halal tak halal. Biasanya kalau tak nampak dia orang kata tak halal lah. So jadi untuk nak kata lebih selamat dan bila makan tu lebih ni, kata suci dan bersih dan halal tu, better check. Alright, so lagi satu yang saya tertarik tu, dia orang bagi juga cili dan juga tomato. Dan ni dia. Ni cili, ni tomato. Lepas tu tada, pun halal. So alhamdulillah, easy taste. Tapi easy taste pun ada yang tak halal. So jadi bila dia bagi ni halal, alhamdulillah. So jadi ni dia kita punya hasil tangkapan untuk hari ni, pagi ni sahaja, belum malam lagi. Lagi satu yang last saya nak tunjuk, ni buah-buahan lah. Kami 3 orang ni. Ni kita ada watermelon, jambu air, melon, rock melon dengan mangga muda. Yang ini 90 baht. Okey. Yang lain-lain ni semua ni harga dia 156 baht. So lebih kurang RM20 lah, lebih kurang. Yang 90 baht ni dalam lebih kurang RM10 macam tu lah. Okay, ni kita nak makan sementara kita nak tunggu untuk aktiviti petang pula. Bagi duduk manja sikit, kita nak keluar pula lah lepas ni. Alright, so nantikan sebentar lagi. Bye. See ya. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng ting ting.